wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada upacara penuh bersejarah kali ini, kita meraihkan kejayaan seramai 1,226 orang graduan dalam pelbagai bidang di peringkat diploma, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana hingga ke peringkat ijazah doktor falsafah. Perarakan graduan masuk ke Dewan. Perarakan akademik masuk ke Dewan. Perarakan utama masuk ke Dewan. Perarakan Pro Chancellor masuk ke Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini diumumkan bahawa Majlis Convocation Universiti Tenaga Nasional kali ke-27 sesi kedua dimulakan. Setinggi-tinggi tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua graduan yang diraihkan. Saya percaya Majlis Convocation ini merupakan satu detik bersejarah bagi para graduan sekalian. Hampir 3 dekad penubuhan Uniten yang unggul melahirkan pakar, pendidik, pemimpin, usahawan serta barisan profesional yang berintegriti. Uniten sparks the genius in you.